Kerajaan hari ini mengumumkan penyelarasan kadar dan kaedah kompaun saman trafik antara Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Polis Diraja Malaysia PDRM bermula 1 Januari 2026. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, keputusan itu dibuat Jemaah Menteri pada 17 Oktober selepas kerajaan mendapati perbezaan kadar kompaun antara JPJ dan PDRM menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaan undang-undang. Loke pada sidang media bersama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Parlimen pada Rabu menjelaskan di bawah struktur baru itu, bayaran saman dalam tempoh 1 hingga 15 hari akan menerima pengurangan 50%, manakala bayaran dalam tempoh 16 hingga 30 hari layak mendapat pengurangan 33%. Kalau bayar dari 1 hingga 15 hari, iaitu kurang daripada 15 hari, pengurangan 50%. Daripada 16 hingga 30 hari, pengurangan 33%. Daripada 31 hari ke 60 hari, kadar kompaun adalah maksima. Kalau RM300, kadar maksima RM300. Daripada 61 hari ke atas, maka tindakan mahkamah dan senarai hitam akan dilaksanakan terhadap pemilik kenderaan tersebut. Adapun kadar insentif ini tidak terpakai bagi kesalahan serius yang tidak boleh dikompaun. Sebagai langkah peralihan, kerajaan menawarkan pengurangan antara 50 hingga 70% bagi semua saman JPJ dan PDRM yang boleh dikompaun mulai 1 November hingga 30 Disember 2025.